Hai adik-adik, hari ni Kak Nelly nak bawa korang pergi ke Pesta Buku Antarabangsa PBAKL di PWTC naik pengangkutan awam. Kenapa kita nak naik pengangkutan awam? Sebab dia memudahkan kita dan menjimatkan kos. Jom ikut Kak Nelly. Nampak ni, kita turun dekat Masjid Jamek. Sekarang kita dekat Subang Jaya. Mic Kak Nelly terpadam pula time ni. Okey, Kak Nelly dah sampai dekat Masjid Jamek. Tapi adik-adik, kalau nak pergi ke PWTC, kena tukar train menghala ke Sentul Timur tau. Dan adik-adik dah sampai ke PWTC. Adik-adik kena jalan jauh sikit tau. Jadi Kak Nelly nak pesan, jangan lupa bawa kipas dan air masak sebab dekat sana cuaca tak menentu. Akhirnya dah sampai. Jadi korang jangan lupa datang ke booth buku Karang Craft tau. Jumpa korang di sana. Bye bye.